Pernah tak korang tertanya-tanya, kenapa Syed Saddiq sentiasa kelihatan begitu menghormati ibunya? Malah, setiap kali bercakap tentang keluarga, wajahnya pasti berubah menjadi lebih tenang. Rupa-rupanya, ada satu rahsia yang selama ini menjadi pegangan ibu Syed Saddiq dalam membina rumah tangga. Dan mungkin, inilah juga sebab mengapa keluarga mereka masih utuh sehingga hari ini. Baru-baru ini, ibu kepada ahli Parlimen Muar itu, Sharifah Mahani Sheikh Abdul Aziz, berkongsi kisah yang membuatkan ramai tersentuh. Bayangkan, lebih 4 dekad melayari alam perkahwinan bersama suami tercinta. Sudah tentu bukan sedikit ujian yang pernah dilalui. Namun menurut bekas guru bahasa Inggeris itu, kebahagiaan rumah tangga bukan datang dengan sendiri. Sebaliknya, ia dibina setiap hari dengan kesabaran, tolak ansur dan saling memahami. Beliau memberi contoh yang cukup dekat dengan kehidupan kita. Katanya, apabila suami pulang dalam keadaan tertekan, penat atau emosi kerana kerja ataupun kesihatan, isteri tidak sepatutnya terus menambah keadaan menjadi lebih keruh. Sebaliknya, cuba fahami apa yang sedang dilalui pasangan. Tetapi, ada satu lagi nasihat yang benar-benar mencuri perhatian ramai. Menurut beliau, ketika pasangan sedang marah, jangan hanya melihat kelemahannya. Sebaliknya, ingat kembali segala kebaikan yang pernah dilakukan. Kerana apabila kita hanya fokus kepada keburukan, perlahan-lahan rasa kasih boleh bertukar menjadi kebencian. Sharifah Mahani turut mengakui, membesarkan 4 orang anak bukanlah perjalanan yang mudah. Pelbagai cabaran dan dugaan terpaksa ditempuhi. Namun beliau dan suami sentiasa mengingatkan diri bahawa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Justeru, mereka memilih untuk mencipta lebih banyak kenangan indah bersama keluarga daripada terus menyimpan rasa marah. Mungkin, inilah didikan yang membentuk peribadi Syed Saddiq seperti yang dikenali ramai hari ini. Apa pendapat korang? Adakah nasihat ibu Syed Saddiq ini masih relevan untuk pasangan zaman sekarang?